Ramai orang anggap batuk ni perkara biasa. Tapi korang perasan tak? Makin lama, dada rasa makin pedih dan senak bila batuk tu datang. Sebenarnya, korang bukan tengah garu gatal, tapi korang tengah mengikis dinding paru-paru sendiri sampai dia luka, merah dan meradang. Dan korang perasan tak? Bila minum ubat batuk biasa, tekak rasa berangin kejap, lepas tu korang rasa mengantuk dan tertidur. Korang rasa masalah dah selesai, padahal korang cuma tengah menyorokkan masalah di sebalik rasa mamai ubat tu. Ubat tu cuma tidurkan otak korang supaya korang tak rasa datal tu. Rasa berangin pula hanya ditekak. Sedangkan radang dan lendir kat dalam paru-paru tetap ada, tak berganjak. Kus Al-Hindi tak tidurkan saraf. Dia masuk sebagai biosolvent dan anti radang semula jadi. Dia pecahkan kerak, cairkan lendir dan memadamkan api radang yang tu. Batuk lega, kahak cair, nafas kembali ke tahap yang optimum. Kus Al-Hindi ni bukan magic yang minum sekali terus sembuh. Ia adalah proses respiratory reset. Lebih 49,000 rakyat Malaysia dari bekas perokok tegar hingga ke pesakit asma dah beralih kepada solusi akar umbi ini. Korang tak perlu tanggung risiko lagi. Klik link di bawah untuk mulakan respiratory reset hari ini.